tajuk projek kami ialah bijak urus wang mahasiswa tenang. Kami memilih tajuk ini kerana berdasarkan pemerhatian dan soalan selidik yang telah dijalankan, ramai pelajar tidak membuat bajet bulanan dan terjebak dengan pembelian yang tidak dirancang. Projek ini menyasarkan pelajar UPSI sebagai komuniti sasaran. Hal ini kerana mereka terdedah kepada tekanan kewangan akibat kurang kemahiran pengurusan wang. Objektif utama kami ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengurusan kewangan serta memberi panduan ringkas. Antara aktiviti yang kami jalankan ialah edaran mini poster kewangan, sesi penerangan santai dan edaran soal selidik atas talian. Dan 20% lagi saya simpan. Okey, kalau awak guna cara ni, nanti awak boleh berjimat sepanjang awak berada di universiti. Ya, dengar macam sangat benar. Antara isu utama dalam komuniti pelajar ialah kesukaran dalam menguruskan kewangan harian mereka. Sebagai contoh, perbelanjaan tidak terkawal, kehabisan wang sebelum pertengahan bulan dan juga tekanan emosi akibat beban kewangan. Kesan jangka panjangnya termasuk stres, konflik sosial dan prestasi akademik yang merosot. Kami mencadangkan 3 langkah bijak untuk anda menguruskan kewangan anda. Yang pertama, anda perlulah menyediakan bajet bulanan yang ringkas. Yang kedua, anda perlulah mengamalkan pembelian melalui keperluan, bukan kehendak semata-mata. Yang ketiga, anda boleh menggunakan pengurusan kewangan seperti money lover dan go budget. Melalui projek ini, saya sedar betapa pentingnya mendapatkan ilmu dalam saya berkesan tapi santai. Hello, saya juga dah insaf sebab saya tahu saya ni boros. Dan mulai daripada hari ini, saya akan jejak semua spending saya. Ini bukan sekadar projek tugasan. Ini adalah langkah kecil kami untuk membantu rakan-rakan mahasiswa lebih tenang dalam mengurus kewangan.